Yang kedua, yang ketiga ialah qaulan ma'rufan. Baik, kita pergi yang seterusnya. Qaulan ma'rufan ni maksudnya kata-kata yang baik, kata-kata yang sesuai, yang sopan. Baik, yang seterusnya, yang keempat ialah qaulan karima. Apa maksud qaulan karima? Kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Dia Quran ni tuan-tuan, Quran, bahasa Quran ni bukan macam bahasa kita. Kita kalau sebut qaulan karimah, kita akan terjemah mulia, sopan santun. Sebab kita tak boleh terang lebih detail. Tetapi sebenarnya perkataan karimah ni dia ada hubung kait. Kalau kita tengok Allah Ta'ala cerita tentang apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan apa-apalah. Dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan bersopan santun. Sebelum saya lupa, saya nak beri poin kalau kita dengan bos dulu. Sebenarnya ada hubung kait umur bos tu dengan cara kita bercakap. Bos kalau umur dia umur 30 tahun dia bos. Ada tak macam tu? Ada 40 tahun dia bos. Kita umur 50. Dia 40, dia bos. Ada bos umur dia 60. Ada tak bos umur 60? Adalah. Tak lama pencet. Jadi kalau berdasarkan ayat Quran, faktor umur itu pun ada kaitan dengan emosi seseorang tu. Kita katalah, saya kata kat bos macam tu, bukan apa pun, tak ada apalah, itu je perkataan saya guna. Bagi kita dia, tapi bagi orang umur 58 itu tidak. Dia merasakan yang kita sebut itu kasar, tindakan kita itu tak kena. Sebabnya faktor umur di sendiri. Saya sebut itu sebab bayangannya daripada ayat yang kita baca ni, surah Al-Isra. Allah Ta'ala sebut supaya setiap orang tu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan perkataan yang baik di sini maksudnya ialah kita tidak boleh mencederakan perasaannya. Betul tak? Cedera perasaan boleh guna perkataan cedera. Tak boleh menyebabkan hatinya cedera. Maknanya bila umur meningkat, macam kita pernah tengok Ella Petronas dulu-dulu, ingat tak yang lama-lama dulu? Kalau boleh flashback balik, yang apa ni, yang seorang bapa tu dia mengajuk bila anak dibezakan tempat makan tu. Dia makan kat luar, dia makan ni, dia makan sedap. Sebab umur tua, kadang-kadang tengah makan dia kentut. Perasan tak iklan tu? Bijak juga orang buat iklan tu, bijak. Kemudian dia asing ayah dia. Jadi anak-anak dia masa main pun dia kata suatu hari nanti pun nak asing juga ayah dia. Tengok macam mana kita buat kepada orang tua kita, begitu kita akan diperlakukan. Jadi maksud saya di sini ialah emosi orang tua ni dia tak sama dengan emosi anak muda. Kita berhadapan dengan bos, cara kita bercakap ni tak sama. Dia ibarat macam ayah kita lah. Kita kalau kadang-kadang segeram-geram, ini macam ayahku lah ni. Macam ayahku. Jadi kita bila kita sedar itu, sudah tentu kita akan memilih perkataan-perkataan yang baik, insya-Allah. Baik, seterusnya. Yang kelima ialah
yang kita nak gunakan komunikasi ni ialah qaulan layyinan. Layyinan ni apa? Lembut. 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 Bukan lembutnya tu. Itu lain pula tak? Itu lembut lain. Ni lembut. Perkataan tu perkataan yang lembut. Contohnya, Allah Ta'ala beri contoh kepada manusia yang paling kejam pada zaman itu. Namanya Fir'aun. Fir'aun tu tawar. Tawar tu maksud dia melampaui batas. Tapi Allah Ta'ala perintahkan kepada Musa dan Harun alaihissalam dalam keadaan Fir'aun begitu kejam, begitu zalim, begitu jahat. Tapi kalau kamu cakap dengannya, berhadapan dengannya, faqula lahu qaulan layyina. Kamu kena berkata kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Apa maksudnya? Maksudnya ulama tafsir kata, kita kalau cakap dengan seseorang, kita mesti memberi ruang masa kepada orang yang kita bercakap untuk mendengar dan membalas. Perasan tak kita kadang-kadang kita bercakap kita je, tak beri ruang orang tu untuk bercakap. Kita duk rasa kita. Tapi bila orang tu bercakap perubatan, kita pun terus sambung pula. Itu masalah dari sudut komunikasi. Maksudnya di sini ialah dari sudut komunikasi kita bercakap dengan qaulan layyina tu, kita kena beri ruang kepada orang yang mendengar untuk dia mendengar hujah kita. Jangan cepat-cepat kita tidak menerima pandangan yang dibuat oleh orang tersebut. Itu yang diajar oleh Al-Quran. Qaulan layyina, kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Jadi Islam ni beri contoh kepada kita, satu contoh-contoh yang banyak dalam Quran untuk mengajar kepada kita bagaimana untuk kita berkomunikasi. Baik, kita pergi yang terakhir. Ada suku qaulan yang terakhir ialah qaulan maisura. Qaulan maisura. Apa maksud maisura? Cantik juga nama anak tak? Maisura. Siapa yang mengandung boleh bagi nama anak dia lepas ni. Nama anak Maisura. Tak payah qaulan tu tak payahlah. Nama nanti nama qaulan Maisura. Kelakar pula. Maisura. Nama apa nak? Maisura. Baik. Maisura maksud dia yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Faqul lahum qaulan maisura. Yang menyenangkan. Yang menyenangkan ni apa maksud dia? Asah. Kata-kata yang mudah, tidak berbelit-belit. Dia bercakap, dia orang tak nak berbelit-belit. Banyak sangat apa? Banyak sangat buat perbandingan lah, guna bahasa bombastik, tak perlu. Betul tak? Kita dengan Allah pun sama juga. Kalau kita komunikasi, kita doa, Allah Ta'ala tak perlu bahasa-bahasa bombastik, tak perlu. Tak perlu. Sebab tu kalau kita nak selawat kepada Nabi pun dah diajar dah. Tak payah nak pusing-pusing lah. Tak payah nak fikir-fikir. Betul tak? Tidak duk sakit pada macam mana lah nak tanda sayang pada Nabi kalau Allah Ta'ala tak ajar selawat. Sekarang Allah Ta'ala ajar terus selawat senang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Itu cara puji, itu tak tanda sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar kepada kita dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan kata-kata yang mudah ini, itu akan memudahkan kepada kita untuk kita menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai, yang menyenangkan. Macam doa saya sebutkan tadi, kita tak akan guna bahasa yang susah. Sebab tu kalau kita tengok doa Nabi, semua direct, dia tak berpusing-pusing, kita faham terus. Betul tak? Tak payah wajab kita faham. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tadi doa tadi. Allah Ta'ala hidupkan saya lepas mematikan saya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Faham, tak payah pun. Jadi doa ni memang memudahkan. Dia tak perlu bersastra. Tak perlu, ya Allah, sekiranya angin-angin yang lalu ini
ribut-ribut yang bertebangan ini, kehendak hati tak payah berbeli itu, tak payah, tak disuruh pun, agama tak suruh pun. Maka kalau kita komunikasi dengan Allah pun, Allah Ta'ala nak dengan bahasa-bahasa yang mudah, apatah lagi komunikasi kita dengan orang lain, dengan ketua kita, dengan bos kita, dengan barang kita, dengan saudara mara kita, dengan ibu bapa kita. Sudah tentu perkataan yang kita nak ialah qaulan maisura, kata-kata yang menyenangkan. Cakap ni biar senang hati orang, betul tak? Jangan sekali-kali cakap menyebabkan percakapan kita itu menimbulkan rasa marah orang, benci orang. Tak perlu label-labelkan orang, beri perkataan-perkataan gelaran-gelaran yang buruk kepada orang. Hidup ni bukan untuk bermusuh-musuhan. Ada orang, setengah orang dia suka menimbulkan perkara-perkara begitu. Tak tahulah bagi dia kenapa dia buat begitu. Dia hidup ni tuan-tuan, hidup ni kalau kita tengok, kita kalau kita lapangkan dada kita, kita lapangkan hati kita, kita beri kemaafan kepada orang, Allah akan menyejukkan hati kita. Menyejukkan. Kadang-kadang kita rasa marah, tapi kemarahan itu akan membakar hati kita. Saya nak beri satu cerita saya lah, cerita lama dah, 10 tahun lepas. Jadi cerita ni beri motivasi pada saya, tuan-tuan, untuk kita memaafkan orang. Kadang-kadang kita salah cakap komunikasi dengan orang, kita simpan. 10 tahun lepas, lebih kurang lah 10 tahun lepas, tak 10 tahun, ingat dalam 7 tahun, 8 tahun, saya buka satu tadika tak jauh daripada UKM dekat Bangi, Taska Tadika. Jadi satu hari saya tengok ni, satu hari tu saya buat satu kursus di satu hotel di Kuala Lumpur. Tiba-tiba ada orang telefon. Dia kata, Ustaz Syukri ke? Saya kata, saya lah, pemilik tadika sekian-sekian lah. Saya kata, saya lah. Boleh tak saya nak keluar, saya nak berhentikan anak saya daripada taska tu? Saya kata, tak ada masalah, boleh. Jadi dia nak berhenti. Mungkin dia dah hantar 7 bulan, 8 bulan, dia nak berhenti. Kalau ikut amalan dunia ni, kita akan pulang tak duit pendaftaran ni? Amalan dunia, kalau amalan Malaysia, dunia yang dah 7 bulan 8 bulan pendaftaran, bayar balik tak? Tak. Tiba-tiba dia kata, saya nak balik duit pendaftaran tu, Ustaz. Saya kata, yang tu kita bincang lah. Itulah Ustaz macam tu lah kalau cakap. Dia kata begitu. Dia kata, Ustaz begitu kan, macam tak nak bayar je. Dia kata begitu. Tak, saya kata telefon, saya kata boleh bincang, tak ada masalah. Kata tuan datang kan. Dia pun kata dia, tak apa datang tu, saya datang. Kata dia. Pada hari yang dijanjikan, tunggu-tunggu dia tak datang. Tak datang. Tunggu-tunggu kau tak datang. Ingat habis gitulah. Tapi satu hari dia call. Dia kata, Ustaz, pukul-pukul sekian Ustaz ada dekat tadika. Saya kata boleh, insyaAllah saya free, saya akan pergi ke tadika. Saya pun tunggu, dia pergi tadika. Tunggu, dia pun sampai. Sampai, dia bawa motosikal. Ingat lagi, satu petang yang menyenangkan petang tu, yang menggembirakan. Dia pun datang dengan keadaan GoPro. Masuk. Macam mana soalan dia? Masuk bukan Assalamualaikum kan? Macam mana? Duit saya? Duit dia. Saya pula macam ni tuan-tuan. Saya dah fikir dalam hati saya lah, kalau aku tak bagi, biarlah kalau ikut sistem tak boleh bagi. Tapi kalau aku pegang pun 200, tak kaya pun dah. Tak kaya pun kerana 200 orang lepas. Sebab kita tak bagi 200, kita kaya-kaya ke? Tak kaya pun 200 tu. Saya letak satu cek kosong dalam poket saya, dengan andaian dalam pembincangan, kalau dia berkehendak, biarlah 200. Tak miskin je 200, betul tak? Tak dalam poket ni, ada cek dalam poket ni. Dia masuk, duit saya. Saya kata, kalau tuan boleh duduk dulu lah. Bagus, dah komunikasi saya masa tu. Belajar dah komunikasi ke? Tak, saya tak tahu. Boleh tak boleh duit tu? Itu saya kata nak bincang. Saya dah agak dah. Dia pun tangan dia buat macam ni. Dalam hati saya, hati aku kena tumbuh pagi. Dia genggam tangan. Saya duduk atas kursi. Dia pun datang dekat meja tu. Datang. Allah kata, tak pernah lagi dalam hidup kau tumbuk aku. Cikgu Rotan adalah, Ustaz Rotan tu adalah. Teruk gini. Dia tumbuk meja saya, bukan saya. Oh, selamat.
Oh, kata ya Allah. Dia pun lari. Kadang muka dia memang marah lah. Dia kata. Lepas tu dia pun hantar mesej. Apa mesej dia antaranya? Dia kata, inilah ustaz yang makan duit tak betul. Oh, dia hari-hari dia hantar mesej. Makan, tak padan orang tu pula. Tak padan, orang tak pernah hina saya begitu. Dalam umur saya tak pernah hina saya begitu. Tak gunalah, menipulah. Ustaz saja je masuk macam orang. Banyak dia basuh kat saya. Masa tu, time tu saya buat program Halaqah TV9. Sekarang saya Nur Hisham kan. Dulu saya sebelum dia, selepas Ustaz Fadli, kami kadang-kadang buat live. Bila live, sudah masa live tu kita tutup handphone kan. Bila buka tu, masuk mesej dia. Ingat ke nak puji kan jangan tau. Dia kata semua panel okey, cuma pengusi tak bagus. Dia nak bagi juga, nak menyakitkan hati saya. Nampak tak orang ni? Tak, kalau kena pada tuan-tuan sakit hati. Yelah, tuan-tuan lain memang kuat, saya ni memang lemah, sakit hati juga. Geram orang rasa. Ada macam-macam. Cuma dia tak kata saya nak bunuh ustaz. Kalau dia bunuh, saya report polis lah. Yang bunuh tak ada. Sampai satu ketika sedalam hati saya kata begini, aku ni dah mengajar orang, dalam ceramah lah, aku suruh sabar lah, suruh maafkan orang lah, apalah. Jangan kena pada kamu. Macam mana tu? Duk simpan, duk marah, duk rasa hati. Sehingga satu ketika saya rasa macam ni. Kalau begitu, apa kiranya seperti yang kita ajar pada orang, kita didik masyarakat, aku sendiri buat dulu. Apa saya kata pada diri saya, aku maafkanlah. Aku maaf. Kalau kau kata, kalau kamu kata gajah himar tau, apa saja kamu kata tu, aku maafkan. Tuan-tuan, hebatnya kemaafan ni. Lepas saya ikhlas begitu, lepas tu dia tak SMS sampai sekarang. Dah 7 tahun dah. Takut lepas ni SMS tak tahu lah. Tapi tak pernah, tak ada lah. Apa, dia meninggal? Tak meninggal rasanya. Tak tahu takut meninggal lah tu. Tak meninggal rasanya. Sebab nampak nombor hidup lagi tu. Menunjukkan apa? Kemaafan ni benda yang hebat. Kemaafan. Itu contoh kecil lah tu. Bukan contoh besar pun. Benda simple sangat. Simple sangat. Kalau nak banding dengan orang-orang terdahulu pula, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni macam tak ada nilai lah, tak ujian apa macam tu. Tapi itu nak gambarkan kepada kita, kalau kita ada sedikit rasa untuk memaafkan, kita akan nampak kekuatan daripada kemaafan yang kita hulurkan itu. Baik, seterusnya kita lihat prinsip-prinsip komunikasi berdasarkan Al-Quran. Saya dah sebutkan tadi, secara umum tadi. Antaranya, macam yang diajar oleh Nabi juga, kita sebarkan salam. Bahkan agama ajar pada kita, kalau kita diberi salam, kita jawab yang lebih baik ataupun sama. Kalau Assalamualaikum, kita sebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebagai contoh. Bercakap dengan melemah lembut, kita dah sebut tadi. Menggunakan perkataan yang baik, menggunakan hikmah dan nasihat yang baik. Tuan-tuan pernah tak belajar dakwah? Belajar ilmu dakwah? Pernah? Tak pernah ya? Hari ni saya nak ajar ilmu dakwah. Ayat ni, ayat kita baca ni, ayat yang depan ni, daripada surah An-Nahl ayat mana itu tak ada? Itu lain kan? Putus ke? Itu lain. Itu lain ni? Sama? Oh. Okey. Putus kan? Ini hubungan juga putus.
kita beri peluang pada sahabat kita untuk betulkan. Baik, dalam ilmu dakwah, dalam surah An-Nahl ayat 125 yang nanti kita bacakan nanti, Allah Ta'ala beritahu kepada kita prinsip dakwah ni. Kalau kita belajar dekat universiti ke, kita buat master ke, buat PhD ke, kita belajar pondok ke, kita usrah ke, kita halaqah ke, ayat ini akan dibaca pada kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala didik kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Nombor satu, hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang kedua, dengan peringatan-peringatan yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan yang ketiga, kalau perlu berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang paling baik. So ada 3 perkara. Yang pertama apa dia? Al-hikmah. Maksudnya dakwah ni, perhubungan ni, komunikasi ni mesti dengan bijaksana. Bijaksana, dengan penuh kebijaksanaan. Sebab tu dakwah sampai ke tempat kita ni melalui komunikasi yang baik. Siapa yang bawa Islam kena kita ni? Siapa bawa Islam? Pedagang-pedagang. Satu jawapan yang sangat baik. Daripada negara mana? India. Arab. India, Arab lain. China. India. Sebenarnya bawa Islam pada kita ni siapa? Orang India ke orang Cina ke orang Arab? Orang Cina. Orang. Yang pasti bukan Bangladesh, bukan bukan. Sebenarnya ada 3 teori. 3 teori yang masyhur. Pertama, dari Arab. Orang Arab daripada Arab. Arab tu katanya daripada Yaman. Teori yang kedua daripada India. Daripada India. Teori yang ketiga daripada China itu sendiri. Daripada China. Jadi berlaku, bukanlah kita kata khilaf, berlaku pandangan yang berbeza. Tetapi mereka sepakat bahawa yang bawa ni adalah pedagang-pedagang tu. Sepakat. Semua kata pedagang. Tak ada kata yang datang tu sebenarnya tukang kayu. Tak ada. Semua pedagang. Mereka juga sepakat, kita orang Melayu Islam ni terima Islam masa tu sebab tengok kepada perangai mereka, tengok kepada akhlak mereka, tengok perangai. Macam Nabi tadi lah, kita beri contoh tadi. Tengok muka dah, tak ada muka, bukan muka menipu ni. Tak, ini muka jujur ni. Dia masuk, dia jual, dia berniaga, dia jujur, dia tunjuk akhlak baik, dia bercakap baik. Sehingga kita, nenek moyang kita dulu tertarik dengan ajaran Islam. Tertarik dengan ajaran Islam. Jadi mereka gunakan konsep al-hikmah, dengan bijaksana. Yang kedua, dengan mau'izah hasanah, iaitulah mereka menggunakan nasihat pengajaran yang baik. Dan yang ketiga, kalau perlu berdebat, kalau perlu menyatakan sesuatu, mereka akan berdebat dengan cara yang paling baik. Kalau perlu berhujah pun, dia akan berhujah dengan cara yang baik. Tak perlu maki orang, tak perlu hina orang, tak perlu kata-kata nista dan sebagainya. Sayang sekali negara kita jarang berlaku begini. Hampir tiada. Betul tak? Hampir tiada berlakunya kita kata perdebatan yang baik. Masing-masing duk kata tanpa bertemu mata. Betul tak? Berada di pentas yang sama ke dan sebagainya, tak ada. Ini hikmah ataupun nasihat yang baik. Cara yang seterusnya,
kita kotakan apa yang dikata. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu tidak memperkatakan apa yang kamu katakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Baik, dan seterusnya ialah kita ketika berkomunikasi ni kita kena ambil juga pandangan orang lain, fikiran orang lain. Sebab itu disebut wasyawirhum fil amri. Kita ni minta pandangan orang lain. Itu semua melalui komunikasi. Kita sedia lapangkan dada kita untuk menerima pandangan orang lain. Pandangan orang lain. Sebab tu kita tengok mazhab ni berkembang baik dulu. Sebab apa? Sebab apa? Konsepnya mereka menerima pandangan orang lain. Imam Syafi'i sendiri pun ada dua kaul. Betul tak? Kaul apa? Kaul qadim, kaul jadi. Kaul qadim waktu dia berada di Iraq, kaul jadi ketika dia berpindah ke Mesir. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dikatakan Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi. Dia pengasas mazhab. Kemudian anak-anak murid dalam mazhab Hanafi itu dipanggil Al-Hanafiyun. Ulama-ulama Hanafi. Mereka tu, ulama Hanafi ni tidak setuju dengan pandangan guru dia pula. 2/3 pandangan Abu Hanifah tadi, Hanafi tadi, mereka tak ikut. Tak ada masalah. Sebab mereka mempunyai pandangan masing-masing. Tak bertengkar pun, tak berbalah pun, tak ada masalah pun. Ini kita kata macam mana lapangnya dada orang-orang dahulu. So kita kena mengambil kira pandangan dan juga apa pemikiran orang lain. Baik, yang seterusnya ialah doa kita dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia disebutkan tadi. Kemudian yang akhir sekali kita dalam komunikasi ini kita bercakap benar. Baik, akhir sekali yang saya tunjukkan di situ sebelum kita pergi pada soal jawab. Saya sebutkan tadi bahawa dalam bentuk komunikasi itu sama ada kita kata dalam bentuk lafzi, dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk bahasa badan. Dalam Quran, tapi ini kita tak highlight kan, masih yang terbatas. Kadang-kadang Allah Ta'ala isyaratkan bahawa komunikasi ini melalui mata. Melalui mata. Mata tu kita tahu tu cakap betul tak betul. Dia tahu, dia faham tak? Ingat, ada baca tak kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Buang di mana? Dalam telaga ke perigi? Beza apa perigi dengan telaga? Sama. Dalam perigi buruk, tak ada air. Kemudian dia bawa balik baju tu. Dalam keadaan baju tu kononnya Nabi Yusuf dibaham oleh serigala. Ulama-ulama tafsir ketika melihat ayat ini, dia kata perbuatan mereka itu ialah dibuat waktu siang. Waktu siang. Dia ajak adik dia ni Yusuf ni waktu siang. Patutnya lepas dibuang Yusuf di dalam telaga, dia dah boleh balik. Tapi ahli tafsir kata mereka tak balik. Mereka tunggu sampai malam. Tunggu sampai malam baru dia balik. Kenapa? Sebab mata ni sebenarnya, ni kena belajar lah. Saya pun tak ada ilmu ni. Kalau orang kata kalau mata ni tengok lama mikir, itu dia akan berbohong. Sebab dia nak cari alasan. Dia macam mikir sekejap dia punya tu. Macam anak kita juga. Kenapa balik lambat sekolah ni? Dia nak cari idea tu. Kalau dia cikgu tadi ada kerja cikgu subuh, dia tu jawab. Jadi adik-beradik Nabi Yusuf ni dia balik malam ni sebab dia tak sanggup bertentangan mata dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Mata tu sendiri boleh beri gambaran. Hebat komunikasi yang digambarkan oleh Al-Quran kepada kita. Begitu juga perubahan wajah.
Perubahan wajah. Orang jahiliah, bila diberikan kepada mereka berita gembira, patutnya berita gembira, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazib. Orang jahiliah bila diberi berita gembira bahawa kamu ni mendapat anak lelaki, apa yang berlaku? Zalla wajhuhu muswadda. Jadi muka mereka ni merah kemerah-merahan. Pasal apa? Marah, tak suka. Wa huwa kazib, mereka menahan kemarahan. Tengok wajah tu diri menggambarkan macam mana ketidaksukaan mereka. Begitu juga pergerakan tubuh, penampilan, itu semua sebenarnya menggambarkan bagaimana komunikasi yang berlangsung antara satu sama lain daripada bahasa badan yang kita sebutkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya sebelum saya pergi kepada perbincangan kita, insya-Allah mudah-mudahan ada perbincangan yang akan membantu pertemuan kita pada hari ini. Yang saya nak sebut ialah komunikasi ini merupakan di antara kunci keutuhan organisasi. Sebab tanpa kita punya komunikasi yang baik, perhubungan yang baik, mana mungkin kita akan menjadikan orang terbaik ataupun organisasi kita yang terbaik. Sebab kejayaan itu seperti yang kita ketahui, di antaranya ialah perkara yang penting ialah kejayaan itu melalui kecemerlangan. Kita kalau nak kita ke unggul, kita utuh ke ataupun kita punya organisasi kita hebat, yang pertama excellent, kita nak kecemerlangan tu, nak jadi lebih baik, nak organisasi kita jadi lebih baik, nak diri kita jadi lebih baik, nak keluarga kita jadi lebih baik, nak pasangan suami isteri jadi lebih baik. Yang kedua mesti ada professional. Professional maksudnya display. Mana mungkin kita nak berjaya kalau tak ada display? Mana mungkin anak kita nak berjaya kalau tak ada display? Tak mungkin. Kerja keras, usaha sungguh-sungguh, itu tangga untuk kita berjaya. Dan yang ketiga ialah dari sudut etik. Etik ini di antaranya ialah soal kejujuran, soal keadilan dan juga soal kepedulian. Kita peduli dengan perkara-perkara yang berlaku di sekitar kita. Muslimin muslimat sidang peserta yang saya hormati sekalian, insya-Allah saya akan berhenti di sini untuk memberi laluan kepada tuan-tuan untuk dalam sesi soal jawab ataupun juga mungkin nak beri pandangan dan sebagainya. Fal yatafaddalu mashkurin. Silakan. Warna tu senyap mata. Kejut. Saya beri kejut kan. Apa saja yang terfikir daripada tajuk ni ataupun mungkin di luar sikit yang rasa nak tanya, silakan. Silakan. Apa saja. Apa saja yang terfikir, yang rasa nak tanya, rasa terbuku di hati, silakan. Lelaki boleh, perempuan boleh. Silakan. Pakai mic ke tak pakai mic? Pakai, tak apa tak pakai pun saya dengar aku, insya-Allah. Kalau payah duduk di tekan, cakap, saya dengar. Silakan. Okey, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum. Ulang balik soalan tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari Bangkit, Kuala Terengganu. Pak, saya dengar dia orang kata kalau kita bercakap dengan orang, kita tak pandang mata dia, ada bela sesuatu. Okey, terima kasih. Faham tak bela ni? Bela ni maksudnya mungkin dia ni dikuasai oleh jin, dikuasai oleh syaitan dan sebagainya. Baik. Dia sebenarnya kalau kita lihat dari sudut komunikasi ni, ini kelemahan lah. Kelemahan. Ada orang dia bersalam dengan orang, salam komunikasi kan, salam. Dia tak tengok wajah orang, ada tak? Salam. Dia salam apa dia panggil tu?
Salah YB? Salah. Itu tak betul, tak kena. Tak kena. Dia bersalah, mesti tengok. Kalau amalan Nabi, Nabi takkan lepaskan dahulu. Ada orang kita je salah. Malas ni kita. Salah betul-betul lah. Baik. Sebenarnya tidak ada kaitan di antara bela dan bela tadi. Dia konsepnya ialah sepatutnya kita kena melihat anak mata. Itu yang sepatutnya. Daripada mata tu lahirnya kasih sayang. Ini kadang-kadang tak tengok, tak perhati pun. Itu dia. Itu kita kena perhati. Saya baca dalam kehidupan Nabi. Ini cerita sahabat lah. Kan Nabi kan ceramah kan ramai orang. Sahabat kata, bila Nabi ceramah, saya rasakan Nabi tengok saya seorang. Dia kata dia tengok seorang, dia kata tengok seorang. Dia kata Nabi tengok saya je. Dia kata Nabi tengok saya. Sebab apa? Nabi beri perhatian semua orang. Betul tak? Betul, setuju? Apa yang setujunya? Yang di atas tadi semua setuju. Dan maksudnya mesti ada, itu adab cara. Dan boleh diubah benda ni. Boleh diubah. Yang kita kata orang anak kita pun, anak kita sendiri pun, kadang puan disuruh bawa keluar. Contoh, ini kita kata soal pendidikan, perlukan masa, perlukan kita kata pendidikan. Itu dikatakan pendidikan ini tak akan selesai. Tak, perubahan yang baik pada diri kita ni tak akan selesai sampai bila-bila. Jadi ringkasnya, jawapan tadi, walaupun saya didengar begitu orang sebut, tapi tidak ada fakta yang menyatakan demikian. Tidak ada sandaran. Tapi orang bersalah begitulah. Orang bersalah tak tengok, tak nak tengok. Betul tak? Anak katalah dia buat, dia pecah ke apa rumah kita, pecah kapasu. Sayang kapasu tu. Saya semalam saya pergi dekat RTM. Lepas tu lepas program tu saya bercakap dengan orang kat luar. Dia cerita satu hari tu, orang tu anak dia duduk dalam kereta, dia ditinggalkan anak dia, lepas tu terkunci. Anak tak boleh buka kunci. Lepas tu dia kata, bang saya pecahkan cermin tu kalau macam tu. Jangan tu pecah cermin dah tak boleh buka ni. Kata tuan punya kereta, anak duduk kat dalam tu, tak, biar tak payah lagi, biar dulu. Dia pun cuba. Akhirnya abang tu dia pecahkan juga tanpa kebenaran tuan punya. Dia kata nak tunggu apa lagi, nanti mati anak tu. Betul tak? Lambatnya bertindak. Sampai begitu sayangnya kat kereta dia tu. Cermin boleh beli. Betul tak? Anak tak boleh beli. Nak patung boleh beli. Jadi kadang-kadang kita juga adalah sampai begitu lemahnya cara berfikir. Cermin bawa berapa ratus, anak macam mana? Betul tak? Itu perkara-perkara yang mendapat iktibar. Soalan yang baik. Okey, seterusnya silakan. Ya, silakan. Salam. Okey, puan cakap ya. Saya dengar. Ya. Apa ni, Rasulullah dia ajarkan kita supaya kita sepakat salam. Ya. Tapi kita baca dalam buku, baca tengok Ustaz Zulkifli Al-Baghdadi lah. Ya. Dia kata adab dia, sunnah dia, kalau ada dua, lelaki dan perempuan, lelaki tu yang afdal bagi. Ya. Kalau orang yang lalu tu yang bagi salam kepada yang duduk. Ya. Macam tu lah. Jadi kalau kita perempuan kan, kawan-kawan kita sama kerja lelaki, tunggu dia tak bagi salam, kita bagi je lah Ustaz, okey ke tak? Ya. Baik. Itu yang diberitahu tadi, yang sepatutnya. Maknanya orang yang memandu dia, orang yang naik kenderaan, dia patut beri lebih tawaduk, betul tak?
orang yang sikit beri yang ramai. Dah, kawan ramai nak beri salam ni seorang, ini 10 orang. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak betul pula. Itu dari sudut keutamaan. Tapi macam Pak sebutlah, kadang-kadang orang kita ni, orang kita juga kot payah nak beri salam ni. Pasal apa payah? Sebab tak biasa. Macam kalau masyarakat dulu-dulu nak panggil suami abang di Terengganu ni, dulu-dulu tak ada pun abang. Dulu-dulu. Betul tak? Siapa boleh betulkan cakap saya? Dulu-dulu tak panggil suami tu abang. Betul tak? Dia panggil apa dulu-dulu? Ha? Ayahmu, ayah dia. Ada panggil ayah Suhaimi. Anak dia ada nama Suhaimi, ayah Suhaimi. Betul tak? Ada lagi? Dah panggilan tu. Sebab apa? Payah. Dan jangan kata jenazah peringkat ayah saya pun dah mak saya pun tak panggil. Panggil tapi tak apa jelas. Ayah saya nama Yusof. Saya biasa dengar mak saya panggil cuba arwah kata dah. Asuh bunyi asuh gitu. Abang pun tidak, Yusof asuh bunyi asuh gitu. Sebab tak biasa. Dah. Oh kalau sekarang Terengganu model dah. Abang sekarang penuh mulut abang. Jangan kata ni budak-budak sekolah yang morak ni, yang dia partner ni, yang kawan-kawan ni, papa mama lah. Papa mama nak termuntah kita dengar kadang-kadang. Papa mama lah. Masya-Allah, advance-nya. Jadi soalan tadi maknanya kalau begitu kita lah yang bertanggungjawab supaya syiar diwujud. Syiar yang Nabi katakan afsyus salam bainakum ni, sahabatkan salam antara kamu ni wujud dan boleh menimbulkan kasih sayang antara satu sama lain antara kita, insya-Allah. Baik, soalan yang baik seterusnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Saya daripada Penang. Kat mana saya tak nampak? Ya, saya. Okey, baik. Duk tengok sana, tu mana pula? Okey, soalan saya, bagaimana cara berkomunikasi sekiranya kami sebagai ketua nak berkomunikasi dengan staf lelaki, contohnya unit apa ni, teknikal, kita ramai staf lelaki, dan juga ada yang muda dan ada yang apa yang berumur, yang kata tua, salah komunikasi. Kalau nak kata tua, tu sebut tua bangka, dia senang terus. Yang veteran lah. Ya. Dan kadang-kadang tu bila kita berkomunikasi, kalau kita berkomunikasi dengan berlembut tu jadi lain pula. Kalau kita terlalu kasar tu, dia kata kita ni garang pula. Sebut tak kena. Betul. Okay. Jadi macam mana cara yang sebetulnya yang patut kami lakukan lah. Baik, terima kasih soalan yang baik yang ditanya oleh sahabat kita, oleh peserta kita tentang cara perhubungan di antara lelaki dengan perempuan, termasuklah ketika berinteraksi ataupun membina perhubungan tu, apakah perkara yang cara-cara yang sepatutnya digunakan. Yang pertama saya nak sebut ialah sebenarnya dalam pekerjaan, dalam hubungan lelaki dan wanita ni, mungkin di antara kita tidak sedar sebenarnya perkara ini disebut ataupun kalau Syekh Nuruddin masa di Mesir dulu, dia selalu sebut disinggung-singgung, kata dia. Disinggung-singgung, disentuh lah. Sebenarnya Al-Quran ada sentuh aspek hubungan lelaki perempuan dalam bekerja ni. Kita macam tak perasan, iaitu dalam cerita tentang, saya tak ingat ayatnya sekarang, tapi cerita tentang Nabi Musa bila dia pergi ke Madian.
Bila dia pergi ke Madian, dia tengok ada 2 orang wanita. Ni ada kisah tu. 2 wanita tu anak Nabi Syuaib. Jadi masing-masing nak ambil air untuk pergi minum pada binatang ternakan masing-masing. Masa orang lelaki sibuk ambil air ni, 2 orang duduk tepi. Okey. Lepas tu Nabi Musa tanya. Apa maksud Nabi Musa tanya? Maknanya dah berlaku interaksi di antara lelaki dengan wanita. Apa masalah kamu ni? Dia kata, kami ni bekerja nak ambil air sebab ayah kami ni dah tua. Maka Nabi Musa pun tolong. Baik. Kemudian digambarkan bahawa wanita ni alastihyain. Dua-dua wanita ni lahirkan sifat malu dia. Malu dia, maknanya dia cakap dengan cara yang tertib, dengan cara yang baik. Dia sebenarnya cakap dengan lelaki, dengan perempuan ni sebenarnya tidak ada masalah selagi percakapan itu tidak menimbulkan fitnah. Fitnah tu umum tu, fitnah tu macam mana? Tapi di antara ulama kata antara yang lelaki perempuan tak boleh ni cakap tamayuk. Tamayuk ni apa? Mendayu-dayu, menggoda. Saya tak reti nak contoh tu, takut. Saya buat contoh, tuan-tuan kata lugar. Itu sebab saya malas buat contoh tu. Sebelum lugar, lebih baik saya jangan buat contoh. Dia cakap lembut dan sebagainya. Itu tak dibenarkan lah. Tak dibenarkan. Jadi akhirnya terserah kepada kita selagi kita tidak melanggar adab-adabnya. Betul tak? Bahasa-bahasa yang digunakan. Yang penting arahan tu, maklumat tu, komunikasi tu sampai. Betul tak? Itu je. Komunikasi ni nak sampai maklumat. Apa keperluan komunikasi sampai mendayu-dayu tak? Ataupun terlalu kasar tak? Quran pun tak bagi juga. Quran tak pernah sebut cakap kasarlah kepada lelaki. Siang lelaki tak juga. Jadi di atas perkara itu, maka selagi kita dapat menjaga adab-adab. Dan kalau macam tu, Ustaz, bentuk ni macam mana? Tengok suasana. Kita tak boleh nak bagi satu sifir yang tepat. Tapi jangan buat menimbulkan, kita kata tenang, tak menimbulkan kita kata percampuran yang boleh menimbulkan fitnah. Perkara-perkara itu yang perlu dijaga. Tetapi walaupun apa umur orang itu, orang tersebut sama ada tua ataupun tua ataupun muda, kita dah gambarkan tadi. Biar kita punya percakapan itu